korang sanggup peluk musuh sendiri semata-mata nakkan kuasa, lepas tu korang nak rakyat percaya yang semua ni demi penyatuan ummah. Korang buat awak apa ni? Pas, walau macam mana pusing kot, akhirnya ialah untuk mendapat kuasa. Pada orang kata PAS nak kursi, saya kata ya, aku nak kursi. Meja apa aku nak juga. Kenapa? Tak ada kursi, tak boleh buat kajian. Dia tak boleh buat kajian, Islam tak boleh berjalan, demokrasi pun tak boleh berjalan, komunis tak boleh berjalan, diktator pun tak boleh berjalan. Razi sekalian, kita pegang Kelantan dengan kursinya, dengan mejanya, dengan apa semua. Kita buat Islam. Dia terlalu banyak benda kita buat, termasuk sekali kejadian yang paling baik, yang paling berjaya dalam pandanganmu ialah orang tidak Islam di Kelantan ni terima Islam yang baik. Orang kata Islam ni Ghana, Ghana, aku kata tak. Belah mana Ghana? Tuhan sendiri disebut rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Ma nafi illa isbat. Tak ada benda lain Muhammad aku kirim ke dunia ni untuk bawa rahmat. Semaya rahmat, zakat rahmat. Enggak apa lagi, lari daripada judi rahmat.